Penjaga, bangkitlah. Bangsa-bangsa sedang menantikan seruanmu. Inilah masa para penjaga, dan sisa umat mesti memberi respons. Roh Tuhan sedang mengeluarkan seruan yang jelas pada saat ini. Penjaga, bangkitlah. Syurga sedang memanggil mereka yang mempunyai mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar supaya mengambil tempat mereka di atas tembok sekali lagi. Ini bukan panggilan umum. Ini adalah pelantikan strategik untuk zaman yang kita sedang lalui. Benar sini, kita berada dalam peralihan besar-besaran di bumi. Kerajaan-kerajaan sedang berguncang. Bangsa-bangsa mengamuk. Jezebel sedang menyusup masuk melalui pintu gerbang pemerintahan. Sihir sedang bangkit seperti banjir. Tetapi Tuhan, saya ulangi, tetapi Tuhan sedang membangkitkan satu bala tentera sisa penjaga untuk berdiri, melihat, dan membunyikan amaran sebelum musuh menembusi pintu gerbang. Ini adalah masa para penjaga, dan jika para penjaga tidak bangkit, musuh akan mendapat kelebihan di bandar dan negara kita kerana dia berkeliaran tanpa halangan. Bulan ini, tema doa untuk Awakening Prayer Hubs adalah memanggil para penjaga. Mereka sangat penting pada waktu ini. Kami juga akan melancarkan laluan latihan penjaga yang baru. Jadi sertai saya ketika saya huraikan sedikit tentang perkara ini. Apakah itu seorang penjaga? Sebenarnya, seorang penjaga adalah lebih daripada seorang pendoa syafaat. Penjaga ialah seorang penjaga nubuatan, seseorang yang berdiri di antara langit dan bumi untuk meminta strategi jahat, mengumumkan pergerakan ilahi, dan melindungi wilayah, keluarga, malah takdir melalui pendedahan dan doa. Yesaya 62, 6-7. Tuhan berfirman, Aku telah menempatkan para penjaga di atas tembokmu, hai Yerusalem. Mereka tidak akan berdiam diri siang atau malam. Kamu yang menyebut nama Tuhan, janganlah berdiam diri dan jangan beri dia rehat sehingga dia menegakkan dan menjadikan Yerusalem pujian di bumi. Benar sini, ini bukan satu kedudukan yang pasif. Ini adalah satu panggilan kepada doa syafaat pemerintahan yang berterusan dan sentiasa berjaga-jaga. Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya, kenapa kita perlukan para penjaga sekarang? Apa yang sedang berlaku? Pertama sekali, sebab musuh telah menaik taraf pemantauannya. Sama seperti roh pemantau yang berkeliaran di gereja, keluarga, dan bandar, para penjaga juga mesti bangkit dengan kepekaan dan kecerdasan rohani yang lebih tajam. Kita tak boleh lawan pertempuran tahun 2025 dengan pendedahan tahun 1995. Dan sini, yang kedua, sebab kita berada di ambang perpecahan global atau kebangkitan global. Garis pemisahnya sangat nipis. Para penjaga akan menahan ketegangan antara penghakiman dan belas kasihan, kemusnahan dan penyelamatan. Tanpa campur tangan para penjaga yang berdoa, kegelapan akan masuk tanpa halangan. Yang ketiga, kita perlukan para penjaga sekarang kerana ramai pendoa syafaat sedang tidur. Matius 25 menceritakan tentang 10 anak dara, 5 bijak, 5 bodoh, tetapi semuanya tidur ketika pengantin lelaki datang. Dalam musim ini, kita perlukan pahlawan terjaga, bukan pejalan tidur rohani. Ramai pendoa syafaat telah keletihan. Mereka tidak bergerak berdasarkan wahyu, tetapi kerana agama semata. Mereka perlukan tiupan angin baru di belakang mereka, dan kami berdiri bersama anda. Penjaga perlu datang dan berdiri bersama pendoa syafaat, bekerjasama dengan penjaga pintu gerbang. Keempat, kerana generasi seterusnya perlu perlindungan. Syaitan sedang menyasarkan anak-anak kita dengan penyelewengan, kekeliruan, doktrin menyesatkan dan di manakah penjaga? Di pintu gerbang sekolah, sempadan bandar mereka. Jika tidak mengambil tempat kita, kita akan kehilangan tanah kita. Jadi apa yang dilakukan para penjaga? Ini adalah pelajaran ringkas sempena permulaan latihan intensif penjaga melalui Awakening Prayer Hubs. Penjaga selalunya nampak apa yang orang lain terlepas pandang. Mereka memberi amaran apabila bahaya mendekat. Mereka berperan dengan doa yang tepat dan wawasan kenabian. Mereka selaraskan diri dengan agenda syurga, bukan pendapat manusia. Mereka memelihara tujuan Tuhan dalam diri manusia, tempat, dan musim. Dengar, loceng amaran sedang berbunyi. Musuh tidak menahan diri, kita pun tidak boleh berdiam diri. Penjaga adalah sistem amaran awal Tuhan.
Apabila mereka mengambil tempat mereka, bandar diselamatkan, keluarga dilindungi, negara dipelihara. Sebab skim di awal kening Praya Hobbs, kami berkumpul di sekitar tema ini bulan ini. Penjaga bangkit, kami memanggil para pendoa syafaat yang bersifat kenabian di setiap negara untuk mengambil tempat mereka dan bekerjasama dengan syurga untuk menolak kembali kegelapan. Ini bukan kelab doa. Ini bukan untuk penonton. Ini untuk mereka yang menyala dengan desakan suci dan sanggup berjaga, menangis dan berperang sehingga kehendak Tuhan dinyatakan di bumi. Jadi persoalannya, adakah anda akan menyahut panggilan ini? Sekaranglah masanya untuk naik ke atas tembok. Sekaranglah masanya untuk buang sikap sambil lewa dan kembali ke tempat anda jika anda telah menyimpang. Sekaranglah masanya untuk selaraskan diri dengan tentera sisa Tuhan dan menjadi sebahagian rangkaian global penjaga pika berdoa dan berperang. Waiwil 2:1 berkata begini, tiuplah sangkakala di Sion, dan bunyikanlah amaran di Gunung Kudusku. Biarlah semua penduduk negeri itu gemetar, kerana hari Tuhan sudah hampir tiba. Enjaga, bangkitlah. Bangsa-bangsa sedang menantikan seruan anda. Ini Jennifer Leclerc, pengasas Gerakan Global Awakening Prayer Hubs. Saya menjemput anda untuk bergabung bersama kami. Layari Awakening Prayer Hubs.com/new dan ketahui lebih lanjut. Anda akan diberkati apabila anda menyertai komuniti di lebih 120 negara. Berkah terubusan untukmu. Seluruh dunia sedang berada dalam krisis dan tanda-tanda zaman semakin pantas berlaku. Kita berada di saat genting dalam sejarah dan musuh tahu masanya sudah singkat. Tetapi pada tahun 2007, Tuhan membangunkan saya selepas tengah malam dan berbicara ke dalam hati saya tentang kebangkitan besar yang ketiga. Sekarang, kita lebih dekat daripada yang pernah kita capai sebelum ini. Skim sebabnya saya menyeru sejuta pendoa syafaat yang berjiwa kebangkitan untuk bersama saya membuat seruan baru kepada syurga. Saya menyeru para pahlawan doa yang setia untuk berkumpul CIA sekata bagi menolak kembali kegelapan yang sedang menyerang gereja, keluarga dan negara kita. Musuh sedang mengamuk. Kemurtadan besar sedang berlaku. Tetapi Tuhan sentiasa menjawab doa dan puasa yang bersatu. Sertai saya dan pendoa syafaat di lebih 100 negara di Awakening Prayer Hubs. Bersama-sama, kita boleh mengubah haluan sejarah. Awakening Prayer Hubs.com. Sertai gerakan ini.